dia bagi quotation, first thing kita akan rasa, macam mahal ni, kita target lain. Tapi bila dah selesai, saya kata, murah lah. Okay, sebelum ni Cik Fauzi merancang untuk design berbeza sedikit lah. Betul. Yang basic lah sebenarnya. Betul. Saya propose design yang macam ni, yang trend sekarang. Betul. Lepas Cik Fauzi tengok design yang saya propose, sebelum ni mungkin tengok gambar yang betul kan. Betul. Apa yang Cik Fauzi rasa untuk design yang macam ni sekarang? Baik, saya nampak design ni adalah design yang terbaik lah. Minimalist tapi cantik, fufu, quality, kemas kerja. Itu yang kita nak lah. Kita tak nak berserabut sangat. In the end yang kita nak tu simple. Sebab dia punya fungsi depan ni adalah untuk makan-makan dan pakai kereta. So just nice lah. Dan dia complement ke rumah kita punya design. Betul. Sekarang punya trend memang simple, minimalist, modern. Ya. Dia tak ada sebut-sebut lah. Okay Cik Fauzi, dari segi quality pula saya nak tanya. Sebelum ni, orang kata saya nak harga murah, quality dia tak ada fit. Ada orang kata, quality ni bagus, mahal ke murah tak kisah. Bagi Cik Fauzi, apa pandangan Cik Fauzi tentang itu? Pertama saya rasa dengan Iron Guard ni, mula-mula biasalah bila kita bagi kerja, dia bagi quotation, first thing kita akan rasa, macam mahal ni, kita target lain. Tapi bila dah selesai, saya kata, murah lah. Cakap dengan wife, murah. Sebab wife kata, ni bang, ni je. Dia kata, itu belum masuk pagar lagi. Pagar lagi, belum sampai. Dan harga dia saya rasa berbaloi, quality dia baik. Jadi saya kata, itulah yang kita minta lah. Kalau antara quality dengan murah, Cik Fauzi rasa mana penting? Saya rasa kita nak quality. Sebab kita nak pakai lama. Kita nak, bukan kita nak murah, kita nak berbaloi. Jadi saya boleh katakan kerja Iron Guard berbaloi. Explosions, Iron Guards.